Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Bunga melati di tepi perigi, anak gelama berendang-rendangan. Izinkan saya perkenalkan diriku. Adat pertemuan tanda kemesraan. Nama saya Nur Kisha Amani binti Mazlan. Saya berusia 12 tahun. Saya bersekolah di SK Kuala Baru yang terletak di Kuala Kerau, Temeluk, Pahang, Darul Makmur. Kod sekolah saya ialah CBA 7029. Dalam video ini, saya begitu bersemangat untuk membicarakan tentang sebuah buku yang pernah saya baca, iaitu berjudul Nilai Sebuah Kemaafan. Di dalam buku ini terdapat perkara yang menarik. Jadi, mari kita dengarkan. Buku ini adalah hasil karya wanita yang bernama Hafsah Majid. Buku ini diterbitkan pada 2023 oleh syarikat We Want Knowledge Resources. Buku menarik ini mempunyai 53 halaman bercetak dan terdapat 5 bab yang menceritakan tentang persahabatan dan konflik. Tema utama yang menarik perhatian saya dalam buku ini adalah nilai persahabatan yang tidak mengenal taraf hidup atau latar belakang seseorang dan kaum, serta sikap memaafkan orang lain walaupun melakukan kesilapan yang boleh merubah hidup seseorang. Jalan cerita buku ini memang sangat menarik, bermula dengan situasi ceria dan mesra antara Adli dan Amin yang bersahabat baik dan berubah kepada situasi tegang dan penuh konflik. Apabila persahabatan baik mereka diuji dengan kejadian buruk yang menimpa ayah Adli yang koma akibat terlibat dalam kemalangan. Kebetulan kemalangan tersebut berpunca daripada kecuaian ayah Amin sebagai pemandu kereta yang gagal mengawal kereta akibat dipandu laju sehingga melanggar tiang lampu jalan. Kemalangan tersebut menyebabkan Adli mula menaruh perasaan benci terhadap Amin dan ayahnya. Perasaan benci dalam diri Adli semakin lama semakin menebal apabila setiap kali melihat kemesraan dan kebahagiaan hubungan antara Amin dan ayahnya. Di depan mata sedangkan dia terpaksa menangis hingga setiap kali menatap dan menghadap tubuh ayahnya yang lantar, kaku, tidak bergerak kerana koma. Sehinggalah pada kemuncak cerita, oleh kerana tidak tertanggung lagi rasa benci dan marah terhadap Amin, Adli sanggup untuk membuat sesuatu rancangan yang tidak baik kepada Amin di sungai yang mereka selalu pergi memancing. Ketika di atas sampai yang mereka berdua naiki, Adli telah menolak Amin ke dalam sungai. Namun begitu, orang yang baik selalu dilindungi oleh Allah. Amin telah percaya diselamatkan oleh Pak Om yang sudah lama menghidu rancangan tidak baik Adli. Untuk Adli pula, perasaan seronok ketika melihat sahabat baiknya meronta-ronta kelepasan bertukar menjadi rasa cemas dan simpati. Akhirnya, Adli memohon ampun dan maaf kepada Amin setelah Amin berjaya diselamatkan. Hebatnya Amin, walaupun apa yang dilakukan oleh Adli hampir merenggut nyawanya, namun dia telah memaafkan perbuatan sahabatnya itu. Betapa hebatnya Amin dengan sikap maafnya. Adli menangis keinsafan dan memeluk tubuh sahabatnya sambil berulang kali memohon ampun dan maaf. Pengajaran yang boleh diambil daripada cerita ini ialah sikap memaafkan orang lain merupakan sikap yang terpuji. Setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Selain itu, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula hubungan antara sesama manusia yang memang tidak mendapat mengelak daripada perselisihan. Namun setiap kesabaran pasti ada ganjaran yang baik. Sekian, terima kasih.